Kita pasang drone untuk rakam customer hari ni. Okeynya. Yusuf lambat Yusuf. Mariam lambat cepat. Kita ada satu deliver sebuah Pro 2 Alza Evan warna glittering silver. Customer duduk dalam kereta. Encik Aiman tengah terangkan lah berkenaan kereta ni. Okey. Harga OTR untuk kereta Pro 2 Alza Evan adalah RM77,729 Malaysia. Customer ni tak tahu customer ni buat apa. Dia request nak tambah gear up korang, nak tambah body kit ni. Original daripada Pro 2. Kalau nak tahu original tak original, dia ada tulis gear up. Yang tu adalah original lah. Berlaku apa-apa boleh. Dia ada warranty. Warranty selama 6 bulan. Kita tengok Pro 2 Alza Evan ni. Didatangkan dengan LED headlamp. Ada fog lamp, ada sensor di bahagian hadapan. Didatangkan dengan dua color untuk sport rim, warna silver dan warna hitam, menggunakan tayar Toyo Tires. Sangat lawa kawan, sangat lawa. Ni bahagian signal. Bahagian signal dia ada LED signal lah. Dia boleh touch. Ni yang ni dia request untuk add on tinted. Kat sini korang, customer ni request juga nak tambah the visor. Nak tahu ori ke tak ori, dia ada tulis kat sini korang. Ada tulis gear up. Tu maknanya ori daripada Pro 2. Untuk minyak pula 1 liter boleh pergi sejauh 22 km per liter. Sangat jimat minyak. Walaupun kereta ni agak besar, memang besar korang, boleh memuatkan sehingga 7 orang dalam satu masa, tapi dia sangat jimat minyak. Sangatlah jimat minyak. Sama juga seperti Beza, sangat jimat minyak. Ni yang kat belakang dia tulis gear up juga. Okay, dia tulis gear up, maknanya original daripada Pro 2. Kat belakang ni nak tahu Pro 2 Alza apa, dia tulis kat sini Alza AV, bermakna ini adalah Pro 2 Alza Evan. Ada tanda dekat sini. Okay korang, yang ni adalah warna glittering silver. Tambahan guys, untuk Pro 2 Alza Evan ni didatangkan dengan RFID. Lepas tu ada ASA system, ada pula dashcam kalau korang nampak dekat situ. Okay, Pro 2 Alza Evan ni berbaloi untuk korang beli. Customer ni memang dia jajang kakao korang. Dia tambah kapet, dia tambah body kit, dia tambah the visor. Korang nak macam ni pun boleh saja. Boleh request dengan kita, kita akan pasangkan. Okay, korang nak cari kereta Pro 2 Alza, kita ada warna yang ni, warna glittering silver. Kalau yang macam ni, kereta macam kita TSM Pro 2 ni warna elegant black. Ada lagi warna elegant black dekat sana. Yang lain pun ada korang. Warna lain pun ada. Elegant black lagi. Elegant black, warna glittering silver. Kita ada juga warna vintage brown dengan warna garnet red. Korang nak warna apa boleh komen dekat bawah. Nak cari kereta Pro 2 Alza, Alza X, Alza Hitch, Alza Evan 7-seater yang memuatkan ramai orang dalam satu masa, boleh Roger Fira SM. Roger sahaja Fira. Ni korang bukti bahawa Pro 2 Alza Evan sesuai untuk yang dah berkeluarga. Dengan anak-anak dia duduk kat belakang. Sangat selesa untuk anak-anak sebab seat belakang boleh dijatuhkan. Sangat selesa untuk perjalanan jauh. Boleh tidur. Seat boleh dijatuhkan. Tengok tu, seat boleh dijatuhkan. Nak lipat ke depan pun boleh. Contohnya nak bot lebih luas, boleh lipat ke depan. Tengok untuk bot bahagian belakang. Tekan sahaja button yang diberikan kat situ. Ini adalah perluasan bot belakang. Dia ada tali tau. Acik tarik. Seat belakang pun boleh dijatuhkan korang. Boleh dijatuhkan untuk keluasan bot. So korang, customer request tambah lagi tray kat belakang. Tengok anak-anak dia kat duduk kat belakang tu. Sangat sesuai yang dah berkeluarga. Sangat selesa korang untuk produk Alza ni. Selesa? Happy tak? Happy? What is happy? Happy-nya.
Abang tengok live ni. Betul juga. Kau tengok live. Kalau betul nak abang ambil kunci. Oh, abang tengok live. Tak betul ke? Ikutlah ikut pisukan. Abang nak yang mana? Abang nak kata mana? Nak yang ni ke? Sebab Ni. dia suka warna hitam ni. Abang suka warna hitam? Yusuf. Yusuf nak kata yang mana Yusuf? Nak hitam yang biru. Tak ada warna biru. Nanti Yusuf besar, Yusuf beli warna biru, okey? Okey. Kita pasang drone untuk rakam customer hari ni. Happynya. Yusuf, lambat Yusuf. Mariam, lambat, cepat. Minta apa? Tu Yusuf cas telefon. Untuk mama papa cas telefon. Boleh? Ada 2 kat situ. Untuk cas telefon. Yusuf, jalan-jalan. Jumpa lagi. Okey Yusuf. Encik. Ayam, dah cakap apa? Derek dengan Etika. Banyak nak kerja jalan ke? Derek senang lah. Dia Nak pergi mana sekejap lagi? Google je Etika. Nanti saya ajar lah. Makan malam. WhatsApp dia. Oh, pergi makan malam. Awalnya. Wow, awalnya boleh makan. Dia tahu mana tahu lagi ibu tahu. Bye Yusuf. Bye. Bye-bye. Nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Dek. Bye-bye. Thank you. Yang belakang tak nampak dah. Bye-bye. Nampaklah. Bye-bye. Abang Yusuf, bye Kak Mariam. Bye-bye. Thank you. Hati-hati. Okay. Yusuf nak nyanyi lah.